Assalamualaikum dan salam bahasa jiwa bangsa kepada para pendengar setia kami. Kita mulakan slot Tawarikh episod 12. Dalam tempoh 10 tahun pertama penubuhannya, DBP berdepan pelbagai cabaran dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Cabaran utama tercetus apabila Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan 1967 yang dikemukakan oleh kerajaan. RUU ini memberikan makna: 1. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. 2. Bahasa Inggeris akan terus menjadi bahasa rasmi selama 10 tahun selepas merdeka dan selepas itu selagi tidak diubah oleh Parlimen. 3. Bahasa Inggeris boleh digunakan dalam kedua-dua Dewan Parlimen dan Dewan Negeri bagi sekalian maksud rasmi yang lain. Dan 4. RUU yang diperbuat oleh Parlimen dan undang-undang kecil yang dibuat oleh kerajaan hendaklah dalam bahasa Inggeris. RUU ini menimbulkan perasaan tidak puas hati rakyat dan pejuang bahasa Melayu. Tun Said Nasir dan pegawai DBP yang lain antaranya Bahazain, Usman Awang, Chris Musk dan ramai lagi menyambung suara rakyat membantah RUU berkenaan. Bantahan ini dilakukan pada 3 Mac 1967 bertempat di Balai Budaya, yang disertai hampir 2,000 orang. Kemuncak bantahan diluahkan melalui perarakan Keranda 152 yang menjadi simbol perarakan kematian bahasa Melayu. Sekian perkongsian pada hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Teruskan mendengar saluran kegemaran anda, Radio DBP. Assalamualaikum dan jumpa lagi.